10-11 oh. Kau main punya lama lagi tu. Alright, awal. Bermaksudnya Acik gerak awal ni tau. Alright, semalam Acik dah sampai. Saya perasan Acik. Betul? Saya perasan. Betul? Okey, adik Acik dah datang dan dia datang lagi sekali semalam. Sebab apa? Sebab nak dapatkan set apa ni? Set Cobra. Okey. So Acik kenapa pilih set ni, Cik? Cantik. Okey. So, ya betul. Boyjan dia buat benda ni hanya 10 tahun sekali sahaja, okey? 10 tahun sekali sahaja. Okey. So, kita selesaikan dulu. Okey. Acik, selesaikan resit Acik. Jom. Di sini, nama Acik, nombor telefon, alamat, yes, pembayaran 1,200 dan tanda tangan Acik kat situ. Okey, geng. So, kita dekat sini ramai, sangat-sangat ramai. Kita percaya ramai lagi akan sampai. Okey? Set tak perlu risau, akan banyak lagi akan sampai. Sebab apa? Sebab kita akan buat 10 hari. Okey, tak perlu risau, jangan kalut-kalut. Santai-santai aja. Okey, this Gudang Bos Ijan. Hanya boleh dapat dekat Gudang Bos Ijan. Tak perlu kelang kabut. Jelas ya? Okey. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Geng. Kita dekat sini boleh bayar cash, boleh bayar kad. Kita tak terima loan Kita kat sini tak boleh buat installment. Kita tak boleh buat installment dekat sini. Sebab apa? Sebab kita tak makan interest punya orang. Alright, Gudang Bos Ijan tak ada interest. Gudang Bos Ijan harga dia exactly harga dia macam tu. So tak ada interest, tak perlu hutang. Elakkan daripada hutang. Tak perlu hutang pun. Alright, sebab apa? Sebab apa kita perlu elak daripada hutang? Sebab apa kita perlu elak daripada hutang? Sebab kita tak nak dekat sana nanti tu kita kena apa? Jawab sendiri. Betul.